Skuad Harimau Malaya berada pada detik paling dramatik dalam sejarah bola sepak negara. 5 kemenangan daripada 5 perlawanan kumpulan F, 15 mata penuh, prestasi yang sempurna. Namun, masa depan di Piala Asia masih penuh tanda tanya. Di atas padang, Malaysia menunjukkan dominasi luar biasa, menewaskan semua lawan dan selesa di puncak carta. Tetapi di luar padang, bayang-bayang siasatan FIFA mengenai dakwaan pemalsuan dokumen 7 pemain warisan terus menghantui. Risiko hukuman seperti pemotongan mata, penggantungan, atau paling buruk, disingkirkan daripada Piala Asia, mencetuskan kebimbangan seluruh negara. FAM kini menunggu satu lagi kes di Tribunal FIFA yang bakal menentukan nasib Harimau Malaya. Semua usaha, keringat dan kejayaan pasukan tiba-tiba terasa rapuh kerana keputusan ini berada di luar kawalan mereka. Jurulatih Peter Klamovski tetap memilih sisi positif. Katanya, kami berada di puncak carta, kami tidak kalah, kami menjaringkan gol dan kami tidak dibolosi. Beliau berharap kejayaan yang dibina di atas padang tidak lenyap akibat isu luar padang yang masih disiasat.